guys, hari ni aku dekat kedai. So aku nak share dengan korang hood yang best, senang maintain, repair senang. Model pertama aku nak recommend ni lah bangka ni. Harga pun murah, design baru. Ni adalah anak syarikat Livinox. Untuk model ni bangka Jasmine Camellia ni antara brand yang aku suggest. Dia guna AC motor, so jadi tahan lasak, senang nak repair. Selain daripada tu, korang juga boleh ambil Dahlia ataupun Bella. Yang ni dua pakai AC motor. Macam ni I don't recommend. Macam mana kalau nak tahu model tu pakai DC motor, kau tengok atas ni ada tulis DC, itu maksudnya. So jadi untuk pengetahuan korang, model DC ni bukan tak bagus, tapi ada certain yang bagus, ada certain yang tak. Untuk model DC ni kebanyakannya baru 2-3 tahun baru masuk Malaysia. Untuk model yang display colour yang kalau untuk DC yang lama tu tak, dalam 5 tahun lah. So basically untuk DC sebenarnya bagus. Nanti aku akan buat video perbezaan antara motor DC AC. Model ni good, Elba antara aku recommend. Yang ni aku tak tahu sebab yang ni tak pernah lagi dapat case. Yang ni pun good. Okay, yang ni okay. Yang ini pun okay. Yang ni nice.